Banyak khasiat si buah keranji, tumbuh lebat di tengah laman. Nabi junjungan, tokoh terpuji, jadi ikutan sepanjang zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya Muhammad Al-Hafiz Haziq bin Norizan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Malim ingin menceritakan tentang sebuah buku yang telah saya baca dari halaman pertama hingga halaman yang terakhir kerana buku ini amat menarik. Buku ini berjudul 20 Sirah Hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini merupakan karya Syah Mujtabar yang diterbitkan oleh Darul Mughni Trading pada tahun 2013. Selain itu, buku ini juga diedarkan oleh Educate Distributors Sendirian Berhad. Buku yang mengandungi 176 halaman ini memuatkan 20 sirah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara tajuk yang ditulis di dalam buku ini ialah Gajah dan Burung Ababil, Ibu Susuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nasihat Seorang Rahib dan Hakim yang Bijaksana. Cerita yang amat menarik perhatian saya ialah Hakim yang Bijaksana. Hal ini kerana di dalam cerita ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Kisah bermula dengan rosaknya Kaabah akibat banjir. Oleh itu, penduduk-penduduk Mekah bersepakat untuk membaiki semula Kaabah. Setelah Kaabah siap dibaiki, timbul satu masalah, iaitu siapakah yang layak meletakkan Hajarul Aswad kembali ke tempatnya. Bagi mereka, meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya merupakan satu kemuliaan. Sehubungan itu, mereka berbincang sesama sendiri dan perbincangan ini hampir mencetuskan perbalahan. Akhirnya, mereka semua bersetuju untuk melantik seorang hakim, iaitu lelaki pertama yang masuk ke dalam Baitullah keesokan harinya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi lelaki pertama yang masuk ke dalam Baitullah keesokan harinya. Lalu dengan bijaksananya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membentangkan kain serbannya dan meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah. Kemudian baginda menyuruh kepada ketua-ketua suku untuk memegang setiap bucur serbannya dan mengangkat bersama-sama. Kemudian dengan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, baginda mengangkat Hajarul Aswad dan meletakkan kembali Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Hasilnya, Hajarul Aswad dapat diletakkan kembali ke tempat asalnya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat mengelakkan daripada tercetusnya perbalahan. Di dalam buku ini juga terdapat banyak info yang menarik mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamsilnya, biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nama-nama lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keindahan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silsilah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak lagi. Di dalam buku ini juga terdapat sebuah lagu yang menceritakan tentang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu Rasulullah nyanyian kumpulan Hijaz. Tahukah anda bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki lebih daripada 100 nama? Antara nama yang terukir di dalam buku ini ialah Mashhud, Ahmad, Mahmud, Bashir, Nazir, Hakim dan banyak lagi. Dari segi silsilah baginda pula, buku ini mencatat silsilah baginda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggalah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari aspek kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, buku ini menceritakan tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupannya, iaitu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum, duduk, makan dan lain-lain. Dari aspek keindahan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pula, buku ini menggambarkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang yang tawadhu', kerap berzikir, gemar bergurau dan banyak lagi sifat terpuji yang lain. Bagi saya, buku ini amat sesuai untuk kanak-kanak yang sedang mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini kerana buku ini dapat mendidik hati kanak-kanak untuk menyayangi dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amat penting kerana kesempurnaan iman terletak kepada kecintaan
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman yang sempurna amat penting untuk mengelakkan daripada tersebarnya gejala sosial. Bak peribahasa, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.